Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Siti dalam channel Celik Sihat. Hari ini saya ingin memperkatakan satu lagi penyakit, iaitu seperti penyakit gastrik, tetapi sebenarnya sangat-sangat berbeza dan berlainan dengan gastrik, iaitu dia dipanggil penyakit GERD. GERD. Okey, penyakit ini juga berkaitan dengan masalah lebihan asid di perut, tetapi tidak berlaku penghakisan ataupun luka di perut. Cumanya gas asid ataupun makanan ini berpatah balik dan naik semula ke saluran esophagus, ataupun kadang-kadang sehingga berasa ditekap, menyebabkan mereka yang mengidap penyakit GERD ini berasa panas dada seperti terbakar, angin yang banyak, mual, batuk, loya, muntah, dan kadang-kadang apa juga makanan yang masuk kepada mereka akan segera muntah semula makanan ini. Jadi ketidakselesaan dan kesakitan yang amat sangat. Dan penyakit GERD ini boleh menyerang mereka yang mengidapnya hampir setiap malam selama 1 ke 2 jam. Okey, saya pernah didatangi mereka yang menyangkakan mereka mengidap penyakit gastrik, tapi tidak berasa sakit di perut. Mereka cuma merasakan seperti pahit di tekak, angin yang banyak, sesak dada, serta mengalami seperti panas dada ataupun dada terbakar, dan mereka sangat takut kerana menyangkakan mereka diserang oleh penyakit jantung, serangan jantung ataupun penyakit berkaitan jantung. Jadi apa cadangan suplemen yang ingin saya cadangkan bagi mereka yang mengidap penyakit GERD ini ialah sama seperti suplemen untuk gastrik, iaitu terdiri daripada ESP, peppermint ginger, osteometric, B-complex, tetapi ditambah dengan omega guard. Jadi suplemen ini akan membantu untuk mengawal lebihan asid di dalam perut, membantu pencernaan makanan, serta mengeluarkan angin daripada badan, dan memperbaiki dinding-dinding esophagus dan perut yang semakin menipis akibat lebihan asid daripada perut ini. Dalam masa yang sama, omega guard ini juga membantu untuk memperbaiki inflamasi ataupun keradangan yang berlaku akibat kelemahan injap esophagus yang lemah di dalam tubuh badan manusia yang tidak mampu tutup semula. Jadi omega guard dan ESP akan membantu untuk memperbaiki ataupun memperbaiki dan membina sel-sel yang baru pada dinding esophagus, pada injap esophagus dan pada lapisan perut. Jadi jika ingin mendapatkan set bagi penyakit gastrik dan juga GERD ini, jangan lupa dapatkan konsultasi yang terbaik daripada saya Siti, serta boleh hubungi saya di talian 019 514 6495. Okey, sampai